Assalamualaikum. Saya Rabiatul Husna, pengacara Semambut TV PGTSS SMK Kedah Timur. Hari ini, 21 April 2025, Semambut telah mengadakan majlis simbolik pemakaian jalur gemilang. Apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. Lambang setia yang selalu padu di bawah bayang naungan suci, semangat membara takkan mati. Oh jalur gemilang, sinari Fajar Semako melambangkan juga sebagai hasrat anda pemuda harapan bangsa peduli tiang agama. Rencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu memakai rencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan, sangat sesekali membiarkan rencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Dari pagi, hijau daunan dalam harmoni. Kami Semako mempertabatkan Cinta pada tanah ini. Semako hebat mempertabatkan Demikianlah sudah majlis simbolik peresmian pemakaian jalur gemilang. Sekian saja daripada saya, Rabiatul Husna, melaporkan untuk Semambut TV. Cepat, tulus dan terkini. Jumpa lagi. Bye.